Saudara Punitan, para miswan, selaku Presiden MIPP. Terima kasih. Calon kita Fadil Ustaz Fatah Zakaria dan saudara calon kita daripada Don Lukut yang turut hadir bersama saudara Satis calon Lukut. Terima kasih atas hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari wanakam. Tasyahada di peringkat parlimen pula insya-Allah. Bila Don kita tawan, insya-Allah parlimen lebih mudah untuk kita tawan nanti insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana rakan-rakan saya menyebut, hari ini kebanyakan media banyak membincangkan isu RCI tabung haji. Kita ucap tahniah di atas keputusan kabinet, walaupun cadangan menubuhkan RCI ini telah pun dibuat di zaman Kerajaan Perikatan Nasional pada 14 Julai 2021. Zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, namun ianya diumum oleh Timbalan Perdana Menteri pada masa itu, Dr. Sri Ismail Sabri Yaakob. 15 Julai 2021, penubuhan RCI mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada waktu itu. Sebenarnya RCI ini dah siap lama. Hampir 4 tahun dah siap. Kita pun menunggu bila nak dibentang pada rakyat, bila nak dibawa ke parlimen. Kenapa dia tak dibawa? Tiba-tiba dekat pilihan raya Negeri Sembilan, dia dibentangkan. Secara simbolik kita boleh lihat kenapa waktu ini dia bentang. Yang kedua, saranan Suruhanjaya Siasatan Diraja dan rasuah. Kita bergabung bersama dengan mana-mana pihak di atas prinsip yang Allah Ta'ala gariskan kepada kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantu dalam perkara kebaikan dan takwa pada Allah. Jangan sekali-kali bertolong bantu dalam perkara yang menyebabkan kesalahan dan dosa dan juga permusuhan. Ini panduan Allah Ta'ala kepada kita orang Islam khususnya. Dan nilai ini nilai universal. Mana ada pihak yang sokong kemungkaran, mana ada pihak yang sokong kebatilan, penyelewengan. Saya setuju apa disebut oleh Rasul Mukhris. Amanah umat Islam kepada tabung haji ini sangat besar. Oleh kerana itu, dia tidak sepatutnya bila berlaku, kerana dia merupakan satu institusi amanah umat Islam, bukan sekadar institusi keuangan, bahkan yang paling penting bagaimana kita melaksanakan amanah urus tadbir dana wang rakyat, wang umat Islam ini. Memang kebenaran perlu dizahirkan, namun keadilan juga mesti ditegakkan. Di mana perkara-perkara yang salah tak boleh ditutup kerana dia melibatkan soal keyakinan kepada institusi agama. Tuan-tuan sekalian, institusi tabung haji ini orang kampung simpan bertahun-tahun dengan satu tujuan yang kita lontar, akhir untuk kita buat tuduhan kepada pihak-pihak tertentu tanpa ada bukti dan dibawa ke mahkamah, dibicarakan dengan penuh keadilan. Tahniahlah akan dibawa ke parlimen, pada persidangan khas akan diadakan. Tapi jangan ulang RCI Batu Putih yang juga dibawa di parlimen. Ya, dibahas dalam parlimen. Apa yang menduka citakan kita, RCI Batu Putih berpuluh muka surat kosong, dipadam. Kenapa ada muka surat yang hilang? Ini parlimen, tuan-tuan. Kalau parlimen pun ada elemen tutup sesuatu perkara kerana ada objektif tertentu di bawah, kita bimbang kalau objektif politik, kepentingan politik mengatasi hasrat untuk melihat dan membaik pulih semula RCI tabung haji ini khususnya. Oleh kerana itu, bagi kita, reformasi tabir urus mesti dilakukan sepenuhnya
Bukan sekadar yang diumum saja. Ya, dapatan rakyat nak tahu. Betul, boleh umum. Tetapi saranan RCI mesti ada tindakan. Kenapa kerajaan tak bertindak? Kenapa dibiar sampai sekarang 4 tahun? Tak ada tindakan. Ya. Jangan kita ambil kesempatan dalam situasi rakyat yang tidak jelas, akhirnya dia menjadi polemik lain. Boleh jadi kerana nak tutup. Ya. Ada beberapa perkara lain. Sebelum ini kita tengok pelaburan dalam di Indonesia yang juga apakah ini untuk menutup fishery yang dia pelaburan yang dibuat di Indonesia yang dianggap kita kena scam atas pelaburan tersebut. Sebab tu bagi kita tegaskan bahawa prinsipnya reformasi tabik urus ni mesti dilaksanakan. InsyaAllah kita bertegah dalam prinsip ini. Bahawa kita tidak akan kompromi dengan perkara yang bercanggah dengan undang-undang dan peraturan. Tuan-tuan sekalian, PAS khususnya dalam gabungan Perikatan Nasional, cuba ditakut-takutkan khusus kepada pengundi Cina, pengundi India, pengundi bukan Melayu. Kononnya gelombang hijau ni membahayakan kestabilan negara. Kononnya gelombang hijau ni dia akan menyebabkan orang bukan Islam tidak akan dapat buat amalan-amalan agama mereka. Berbagai-bagai tomahan dibuat khususnya di kalangan pengundi Cina untuk menakutkan mereka dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, ini bukan baru. PAS bermula kita menang di Kelantan tahun 90. Serangan pada PAS dah bermula pada waktu itu. Kemudian kita menang di Terengganu, di Kedah. Dan sekarang kita menang pula di Perlis. Kita menguasai hampir di negeri di Pahang, di Perak. Maknanya kalau betul orang bukan Islam teraniaya, takkan sokongan pada PAS makin hari makin besar, makin hari makin meluas. Dan bukan saja di kalangan orang Islam, di kalangan non-Muslim juga. Sebab itu yang banyak komplain, yang banyak menakut-nakutkan ini, kadang-kadang tak pernah pergi pun ke Kelantan. Tuan-tuan pergi tengok di Kelantan. Kononnya kalau pemerintah, agama-agama lain tak boleh mengamalkan agama mereka. Tuan-tuan, untuk makluman, patung Buddha yang paling besar di Kelantan, di Tumpat Kelantan, bukan di Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh pergi tengok macam mana kehidupan masyarakat non-Muslim di Kelantan. Dia sangat minoriti. Sangat minoriti. Tetapi kerajaan Kelantan lantik dalam pilihan raya, orang Siam tak ada wakil, tak ada YB daripada kaum Siam. Kerajaan Kelantan lantik kaum Siam duduk di pejabat menteri besar bagi menjaga hak kebajikan kaum Siam. Demikian juga masyarakat India, demikian juga masyarakat Cina. Ada orang kata Kelantan nanti orang bukan Islam tak boleh minum arak. Tuan-tuan pergi Kelantan. Bukan saja dia benar minum arak, ada kedai pun jual arak di Kelantan. Yang tak dibenar ialah kita mabuk di halayak ramai, mengganggu ketenteraman awam. Dan itu semua diterima oleh mana-mana agama, mana-mana budaya. Tuan-tuan sekalian, polisi dasar yang kita bawa, saya sebut secara pahlah dalam konteks rakan Perikatan Nasional. Mana-mana perkara yang tidak baik bagi rakyat, yang merosakkan institusi keluarga, yang merosakkan institusi rumah tangga, anak-anak, masyarakat, keharmonian, semua orang tak setuju kalau kita biarkan perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, Islam datang ni bukan untuk bawa masalah. Islam datang untuk menyelesaikan masalah. Kita datang bawa gagasan kesejahteraan. Sebab apa? Sebab bangsa bukan kita buat. Bangsa Tuhan yang tentu. Ya. Bangsa warna kulit bukan kita yang cipta, bukan mak ayah kita yang buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah Ta'ala sebut kami, ini Allah Ta'ala cipta manusia. Ada bersuku kaum, ada berbangsa-bangsa. Untuk kenal. Tujuannya untuk kenal. Ya.
Maknanya kalau kita tengok, kalau saya tanya tuan-tuan, Punita ni kaum apa? Kenapa tak tanya dia, you India ke? Sebab daripada jauh kita dah boleh kenal. Allah Ta'ala sebut bangsa ini tujuan untuk dikenali. Tuan-tuan tengok Cina. Jauh kita tahu di Cina. Tak payah kita tanya, you Cina ke? Tuan tanya orang Melayu. Ni calon kita ni. Agak-agaknya Melayu ke tidak? Confirm Melayu ni. Maknanya, kita tengok orang Arab, kita tengok Sing. Kita tengok tu, kata Allah Ta'ala, kita kenal. Itu tujuan Allah cipta. Maknanya, bangsa bukan kita pilih. Punitan tak minta dia dijadikan India. Ya. Demikian juga kita, Melayu. Kita bukan minta. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Tuhan. Sebab itu, kemuliaan bangsa, kemuliaan manusia tidak duduk pada bangsa. Saya ulang balik. Saya ulang. Kemuliaan manusia tidak terletak pada bangsa. Kenapa? Bukan pilihan. Kalau Tuhan kata mulia orang Melayu, hina orang India, zalimlah Tuhan. Sebab dia tak jadikan India ni Melayu. Ataupun mulia Arab, hina yang bukan Arab. Tak mungkin Allah Ta'ala buat demikian kerana dia cipta bangsa-bangsa. Sebab itu dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah Ta'ala yang paling bertakwa. Yang bertakwa. Cina bertakwa. Dia beriman dengan Allah Ta'ala. Dia jadi orang paling baik. India ke bangsa apa pun. Sebab itu dalam Islam, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Tukang azan Nabi, tukang bang Nabi. Siapa dia? Bukan orang Arab. Orang Afrika, kulit hitam. Bilal al-Habsyi, orang Habsyi, orang Ethiopia. Ya. Siapa lagi sahabat Nabi? Syuhaib ar-Rumi, bukan Arab, orang Rom. Orang Rom, bukan Arab. Ya. Salmanul Farisi, Salman, orang Parsi, bukan Arab. Ya. Maknanya, bangsa bukan lambang kemuliaan, tetapi bila bangsa itu bertakwa pada Allah, dia jadi mulia. Allah angkat darjat kita semua ni. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat kamu pada rupa kamu. Rupa kita bukan kita yang buat. Rupa kita Allah yang buat. Ya. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah, Tuhan, yang jadikan rupa kamu dalam perut ibu kamu sebagaimana dia kehendaki. Bukan sebagaimana ayah kehendaki, bukan sebagaimana ibu kehendaki. Sebagaimana Tuhan kehendaki. Rupa kita, Tuhan yang tentu. Sebab tu bukan mulia yang kulit putih, bukan hina yang kulit hitam. Kenapa? Kerana warna kulit bukan kita yang cipta, tapi Tuhan yang menentukan. Dan Allah tak tengok pada harta. Nabi kata Allah tak tengok pada harta. Kenapa? Kerana harta ini, kita usaha, kita ikhtiar, kita buka bisnes. Tapi kekayaan harta ialah apa yang ditentu diagihkan oleh pencipta kita, oleh Tuhan. Ada orang meniaga maju, ada orang meniaga tak maju. Ya? Ada orang makan ubat baik, ada orang makan ubat tak baik. Kalau ubat tu menyembuh, ada kuasa sepenuhnya, semua yang makan ubat akan sembuh. Kenapa ada makan ubat tak sembuh? Kerana kuasa penyembuh bukan duduk pada ubat. Ubat hanya ikhtiar manusia, usaha manusia. Tetapi yang kuasa sepenuhnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kita bekerja, kita berusaha. Dalam konteks ini, saya setuju apa disebut tadi. Orang Melayu ni bangsa yang paling toleransi di dunia. Tuan-tuan, orang Cina boleh buka kedai dalam perkampungan orang Melayu. InsyaAllah selamat. Tak diganggu, tak digugat. Orang India pun begitu, boleh buka kedai dalam kawasan Melayu. Malaysia ni sangat harmoni. Kita berbilang kaum, tapi kita saling menghormati satu sama lain. Tak timbul soal warna kulit bangsa. Sebab ni tanah air kita bersama, mari kita banner Negeri Sembilan ni
permulaan kepada perubahan kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, soal kedua ialah tentang bagaimana kita menilai sesuatu calon. Pilihan raya ni memanglah semua orang membawa calon masing-masing, ya.